Bismillahirrahmanirrahim. Adakah jin, syaitan, iblis makhluk yang sama? Iblis daripada keturunan jin. Allah kata wa kana minal jin, adalah iblis itu daripada susu galuh jenis jin. Dan syaitan itu jenis orang yang sangat derhaka kepada Allah, sama ada jenis manusia atau jenis jin. Jadi syaitan bukanlah makhluk. Syaitan hanyalah nama gelaran bagi makhluk yang sangat jahat. Kalau jin itu sangat jahat, dia panggil syaitan. Kalau orang sangat jahat, dia panggil syaitan. Soalan seterusnya. Kalau orang bukan Islam tanya di mana Allah, sedangkan Allah itu ada tapi sifatnya ghaib. Bagaimana seterusnya saya menjawab soalan tersebut? Jawabnya Allah tidak bertempat. Apakah kelebihan selawat kata Nabi Muhammad SAW? Banyak sangat kelebihan berselawat. Di antaranya dapat pahala. Pahala inilah yang akan menyebabkan kita dapat kesenangan di akhirat nanti. Di antaranya menggugurkan dosa. Kerana sekali kita berselawat, malaikat minta ampun pada kita dengan Allah 10 kali. Seperti yang disebut dalam hadis Umar bin Jamaah, man salla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa-siapa yang maknanya berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat padanya 10 kali. Ulama-ulama yang mensyarahkan hadis maksudnya dia dapat 10 kelebihan dan diampunkan 10 dosa. Dan di antara lagi siapa yang banyak berselawat, dia dekat dengan Nabi SAW di dalam syurga nanti. Bagaimana cara nak bangun malam untuk solat tahajud? Kunci jam. Apakah bacaan doa terbaik untuk mendapatkan zuriat yang soleh dan solehah? Doa lah apa saja, minta anak atau zuriat yang baik. Di antaranya doa Nabi Ibrahim AS. Di antaranya doa Nabi SAW. Apakah makna zuhud dan wasatiyah? Zuhud ni zuhdun, maknanya meninggalkan dunia. Bukan mati meninggal dunia. Bukan makna meninggalkan dunia tak duduk dalam dunia, tetapi meninggalkan kesenangan. Dan wasatiyah maknanya pertengahan. Beza Muslim dan mukmin. Muslim orang Islam, mukmin orang beriman. Bacaan selawat yang disukai oleh Nabi SAW, selawat yang kita baca itulah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad dan seumpamanya. Itu semua selawat Nabi belaka tu. Nabi pun kata selawat atas nama Muhammad, kita pun selawat atas nama Muhammad. Adakah orang gila tidak masuk neraka seperti bayi meninggal dunia dan golongan syahid? Orang gila tidak masuk neraka ialah orang gila yang tidak ada dosa. Orang gila yang ada dosa dia masuk neraka kalau tak dapat pengampunan Allah. Contoh mudahnya dia gila ketika berumur 40 tahun. Masa dia balik, dia berumur 15. Sampai ke umur 40 tu dia tidak taat pada perintah Allah. Dak semayang, minum arak dan sebagainya. Lepas tu umur 40 baru dia gila. Maka hak umur gila tidak dikira di hari akhirat. Dihitung yang masa dia tak gila. Masa dia tak gila tu kalau banyak dosa, dia akan masuk neraka. Yang daripada kecek, tidak berakal, tidak siomang, sampai ke mati, tidak ada hisap langsung ke atas dia. Tak ada azab kubur, terus ke masuk ke dalam syurga. Apakah hukum berbaik dengan jin Islam? Baik dengan jin Islam ini tidak salah. Hukumnya harus sahaja. Cuma kita jangan terpedaya. Takut-takut jin kafir dia jadi jin Islam. Dia kata jin Islam pasal kita tak nampak dia. Sedangkan yang kita nampak manusia pun dia lepong kita. Betul tak? Jadi grantor buat pinjaman tambah lagi. Nak grantor tukang bayar. Nak penjamin tukang bayar. Dalam mari terang-terang bukan kata jin orang lek naik atas petas. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terus menyokong saya dalam pilihan raya nanti, saya tidak akan lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Kepala otakmu tuan-tuan dan puan-puan. Bila nak ngundi baru nak cari rakyat. Betul tak? Ini masalah. Sanggup masuk neraka untuk mendapat sedikit habuan dunia dengan menipu rakyat jelata. Kita kan negeri yang kedua paling kaya dalam Malaysia, nak buat jalan pun tak mampu. Besar jalan di numpah ada wakak sampai nak pergi tangka jual guling. Nak sudah 8 tahun macam tula tidak bergerak. Betul tak? Ke mana perginya duit kita berpuluh-puluh bilion setahun. Lapu ramai-ramai pergi bubuh ladang batu buruk. Darat-darat gelak guguk. Tak bubuh lapu dianak tirikan. Ni masalah. Kita tolong kabur pasal siang ke dia masuk neraka. Jangan main buat zalim ke rakyat. Siapa yang tidak adil dalam pemerintahannya diazab, dicampur dalam api neraka. Dikatok dalam kubur. Dah gitu kena lepong dah. Kalau jin lagi senang dia lepong kita. Hak kita tak nampak. Jin se kita boleh nampak. Jin Samsudin. Hak tu kita nampak. Jin lain kita tak nampak. Tapi ada arah lah rakyat modal. Tolong kabur. Dia tak kabur parti mana-mana. Jangan tersilap adalah wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan tersalah kita memberi sokongan kepada orang yang melakukan kezaliman. Takut-takut Allah kata pasti masuk dalam neraka. Makan kedai belaka, kubah pun makan, kita pun makan. Tapi agama tu kena jaga. Hukum urus niaga dengan Yahudi. Kalau Yahudi itu apa benda ni? Harbiyun, maka tak boleh berurus niaga dengan dia. Yahudi sekarang, kalau Yahudi Israel, kerajaan Israel haram berurus niaga kerana dia harbiyun. Harbiyun maknanya Yahudi yang wajib kita perang dengan dia. Kalau kita tengok saja dosa. Itu harbiyun, tapi ada amal dah sini pasal orang makin meninggalkan hukum Islam.
Tapi kalau dia Yahudi tapi dia zimmiyun, jenis yang tidak menentang orang Islam, maka tak ada masalah tu. Dalam Islam agama tak boleh dipisahkan dari politik. Allah telah memerintah malaikat rakib atid untuk mencatat amalan Islam masa dipinjamkan jasad. Tolong terangkan. Jawabnya, memanglah Islam inilah agama yang paling lengkap daripada agama-agama tipu yang lain. Kerana dia daripada Allah. Bila daripada Allah, dia sudah semestinya sempurna. Sempurnanya agama Islam, semua bab tidak boleh terlepas. Hatta potong kuku pun ada bab dalam Islam. Hatta pakai kasut pun Nabi ajar dalam Islam. Hatta nak masuk jambang pun Nabi kata masuk kaki kiri ke kaki kanan. Tahu tak? Apatah lagi benda yang mustahak seperti mahkamah, seperti politik, seperti ekonomi. Tak, yang lebih besar mudaratnya. Cuma ada satu agama yang katakan politik tak boleh campur dengan agama, iaitu agama Kristian. Siapa yang kata Islam tak ada politik, dia telah berpegang dengan ajaran Kristian. Ini telah sepakat ulama-ulama. Tak minat politik, tak ada masalah. Tak suka pada politik, tak ada masalah lagi. Tapi jangan kita kata tidak ada di dalam Islam. Siapa yang kata tidak ada dalam Islam, dia telah menghina agama Islam. Dia telah menyamakan agama Islam sama dengan agama Kristian. Kerana mula-mulanya politik memang ada dalam Islam, tetapi diasingkan oleh padri-padri yang dibayar oleh puak-puak raja Kristian Eropah, lalu mengeluarkan satu fatwa yang sepakat semua ketua-ketua gereja dan pemerintah Kristian, ma li qaisar wa ma li Isa li Isa. Hukum berkenaan dengan agama kita ikut kitab Injil, hukum hakam berkenaan dengan hal negara kita ikut pemerintah. Jadi telah menjadi murtadlah orang yang mengatakan dalam Islam boleh diasingkan perkara-perkara termasuk ekonomi tak ada dalam Islam, maka murtad dia. Politik tak ada dalam Islam pun murtad dia. Halal haram tak ada dalam Islam, murtad juga. Dalam bab nikah kahwin kita tak boleh ikut Islam, jadi murtad juga. Na'udzubillah. Apakah maksud sekular tadilah? Iaitu mengasingkan bab negara daripada agama. Inilah agama menjadi penganutnya sekarang. Dan siapakah Mustafa Kamal Atatürk? Dialah bapa sekular daripada negeri Islam yang sudah murtad kepada Allah sehingga tidak diterima jasadnya. Dialah yang mengatakan haram menjalankan hukum hudud di dalam negeri Turki. Negeri Turki adalah negeri umat Islam. Lalu dirampah oleh Kamal Atatürk dengan menggunakan sokongan tentera. Lalu dia buang segala hukum Islam. Dulu kita melaksanakan Islam, mari Inggeris yang kafir laknatullah buang hukum Islam sama macam Turki, dan kita sampai sekarang pun masih mempertahankan undang-undang sekular. Iaitu undang-undang kita bukan ditulis daripada Quran, tapi ditulis oleh Lord Reed yang beragama Yahudi, iaitu orang British yang beragama Yahudi, tak percaya kepada Allah dan telah menghina banyak kali dengan hukum Nabi Muhammad SAW. Itulah undang-undang yang dijalankan dalam negara kita sekarang. Hukum sambut Valentine Day, hukumnya haram berdosa besar kerana Valentine Day adalah untuk mengingati jasa seorang padri Saint Valentino yang telah berjaya memurtadkan sejuta umat Islam di Sepanyol. Dia oleh kerana dia ni banyak jasa kepada Kristian, memurtadkan umat Islam begitu ramai, maka dia hadiahkan suatu kebenaran khas kepada padri Saint Valentino, dibenarkan berkahwin dengan kekasih pujaan hatinya. Sedangkan seluruh dunia Kristian mengharamkan padri berkahwin. Tapi jasa Saint Valentino besar sangat, telah berjaya memurtadkan umat Islam sejuta orang, maka dia dapat hadiah khas daripada gereja-gereja dunia, dibenarkan berkahwin dengan kekasihnya. Hari perkahwinan itulah yang kita sambut sebagai Valentine Day, yang umat-umat Islam sekarang bodoh tak tahu ke benda, duduk seru sangat. Bila ulama kata marah, dia kata ulama tak tahu benda, padahal dia bodoh daripada lembu paling bodoh di dalam pertandingan lembu bodoh sedunia ni. Tak, orang tu luka bohong tu. Itulah manusia akhir zaman. Apabila sudah merasakan dirinya yang pandai, akhirnya ulama-ulama pun dia tolak. Kerana dia berasa hebat sangat, boleh degree, boleh dah PAS SPA, boleh masuk kolej, berasa pandai-pandai sangat dah. Padahal profesor sekalipun tak mampu menjawab berapakah rukun basuh berak. Seorang profesor tak mampu jawab, maka dia bodoh dalam bab agama. Walaupun kita maknanya terima dia orang yang pandai dalam matematik, kimia dan sebagainya, dia seorang profesor, tapi oleh kerana rukun istinja dia pun tak tahu berapa, maka profesor itu adalah bapa jahil di atas muka bumi dalam bab istinja. Batu jangan kita perasan kita ni pandai dengan sebab masuk universiti dan sebagainya. Bila kita kata gitu dalam suatu kuliah, bahawasanya walaupun kita darjat PhD dan profesor, tetapi kita tak faham, tak reti tentang halal haram dan sah batas semayang, dia lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam dunia. Seorang profesor atau email kepada saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana selama ni dia duk berasa dia ni lebih, dia pandai. Dia dengar kuliah kita baru dia terasa hina di sisi Allah. Memang benar dia kata, ustaz, saya memang bodoh sungguh kalau gitu. Selama ni saya berasa hebat dah, saya profesor. Rupanya dengar ustaz kata sepatah baru saya sedar saya memang bodoh macam lembu sungguh. Sebab saya tak reti bab-bab semayang. Tu kata dia berterima kasih sebab apa? Sebab Allah buka pintu hati dia. Yang kita kata bukan nak kita hina korang, supaya kita insaf. Kalau dengar nak suruh kata korang, tak payah dengar. Dengar nak suruh kita jadi baik. Kalau dengar nak suruh keneng-keneng tak korang, tak payahlah. Soalan yang terakhir pada malam ini, macam mana imam boleh batal? Banyak sangatlah. Tapi kita sebut di antaranya 3 perkara. Dengan sebab perbuatan, perkataan ataupun hati. Di antara perbuatan, menyembah berhala, menyembah matahari, sujud bagi makhluk. Masa Mesir diperintah oleh Raja Al-Faruq,
beberapa orang menteri dia yang nak bodek dia sanggup sujud ke dia, nak tunjuk bodek, maka ulama mesti istihar telah jadi murtad, jadi kafir wal iyaz-billah. Tak tahulah dia sempat taubat ataupun tidak. Tu contoh sujud kepada pemimpin. Jadi sujud terus gitu. Macam orang sujud semayang. Itu contoh. Atau dengan perkataan dia kata semayang 5 waktu tak wajib, batal Islam je. Atau dia kata kalau kita ikut Nabi jadi mundur tak maju, batal juga Islam je. Tak boleh tanam kubur Islam. Kalau tanam dah ulama kata kena cokeh waktu beg tulang korok dia, tohuk dalam lokang, tohuk dalam sungai. Kerana haram tanam orang yang murtad dalam petanah perkuburan orang Islam. Atau dia kata dia haji tu bodoh belaka duk keliling ke Kaabah. Yang sebenarnya tak wajib, maka jadilah dia murtad. Dan tak boleh jadi wali nikah. Kalau dia ada isteri terjatuh putus talak serta merta. Atau akidah dalam ni dia pegang. Contohnya Nabi Muhammad ni tak pakai, jadi kafir selalu. Atau dia kata apa benda ni, hukum Islam ni tak molek, hukum ni lebih molek, ijma' ulama pun jadi batal juga akidahnya. Tapi kalau litasan dalam hati tu bukan dia, tu gangguan syaitan, tak payah layan. Jadi natijah kita pada malam ini, Allah telah menetapkan kepada kita yang nombor satu sekali kita kena beriman lah. Batu iman sungguh-sungguh. Bak cari makan belaka, bak cari pakat belaka, tak ada masalah. Kita bukan kata ngajar ke orang kampung, korporat tan seri pun dengar. Tak ada masalah. Bukan kata kelas pakai Mercedes S600 pun, main kereta 3-4 juta suti, molek-molek ada angguk dengar dan bersetuju. Ni kita baru pakai kaki 4 uti 10,000. Nak sombong dah. Baru pakai wajah tayar ring gayuk berapa kali. Nak menolak dah makna benda beli yang kata dok dengan akal fikiran. Jadi kita tak kira siapa-siapa pun wajib taat kepada hukum Islam. Yang pertama sekali iman, bila iman kita sahih, maka akidah kita selamat. Bila iman kita sahih, maka ibadat kita selamat. Wallahu alam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi